Sebab tu tak semua event kita orang suggest benda yang sama. Alah, apa susah? Satu kamera cukup lah. Nak live feed je pun. Kadang-kadang kan rasa nak marah je tau. Tapi kita orang faham je. Korang sebenarnya kena pressure kan buat semua tu. Lepas tu bajet tak ada. Bajet kecil. Sebab tu tak semua event kita orang suggest benda sama. Ada tempat perlukan banyak kabel. Ada tempat tak sesuai pakai wireless. Ada tempat pakai satu kamera pun tak tentu cukup. Tengok tentative program korang pun kita orang tahu memang satu kamera pun tak cukup. Sebab tu kita orang tak suggest nak commit letak harga macam tu je. Manalah tahu ada benda yang korang nak add on. Macam TV backstage ni ke, TV atas stage ni ke, monitor kat luar tu ke, LED screen besar ni ke, kamera gimbal ni ke, Jimmy Jeep ni ke, kamera zoom ni ke, rakaman penuh yang ni ke, audio ni nak direct macam mana? Sebab itulah better kita sit down, kita bincang. Senang tim kami tailor-madekan job MCP live feed ni untuk korang semua. Standby one take. So korang, apa korang tunggu lagi? DM kita orang sekarang kat Instagram, dekat TikTok. Now tau.